Hai, apa khabar semua? Kawan-kawan nak tahu tak? Hari ini akan diadakan sesi uji bakat pencarian kru TVPSS. Seramai lebih 50 calon yang akan menyertai uji bakat ini. Jom kita lihat. This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's turned on. Starting right now. I'll be strong. I'll play my fight song. And I don't really care if nobody else believes. 'Cause I've still got. Wah, nampaknya calon-calon uji bakat sangat berbakat dan banyak persaingan. Namun kena ingat, keputusan juri adalah muktamad. Sekarang kita dengar apa komen juri uji bakat kru TVPSS tentang uji bakat ini. Kali ini, uji bakat kru TVPSS yang akan kami lakukan untuk mencari lebih ramai kru TVPSS seperti wartawan, pembaca berita, juru gambar dan juga pelakon. Kami di TVPSS memerlukan lebih ramai kru yang berani, kreatif dan inovatif. Kami berharap anda semua akan terus menyokong TVPSS SK Setia Alam. This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's turned on. Starting right now. I'll be strong. I'll play my fight song. And I don't. Semoga uji bakat ini akan berjaya melahirkan kru TVPSS yang berbakat. Tahniah kepada mereka yang berjaya, kepada yang tidak berjaya, usaha lagi di tahun yang hadapan. Sekian dulu dari saya, Siti Khadijah binti Muhammad Zahili melaporkan untuk TVPSS SK Setia Alam. Syana Kebat, Sekolah Kebahasaan Setia Alam hebat!